Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali ke podcast Oh Ya Ke. Apa khabar semua para pendengar? Thank you so much kerana sudi sekali lagi bersama kami di podcast Oh Ya Ke. Kembali kita masih berada di Kuala Lumpur. Ya, Ustaz Khairul. Ya, apa khabar Alhamdulillah. Ustaz? Okey Ustaz. Kita masih lagi di Kuala Lumpur dan insya-Allah konten-konten dan kesedaran-kesedaran baru yang akan kita ketengahkan mudah-mudahan menjadi satu jalan yang baik lah. InsyaAllah. Okey, podcast pada hari ini dibawakan khas oleh Yan ND Property. Kalau korang ingin menjual beli rumah ataupun sewa rumah, boleh saja hubungi mereka di 97865521 atau hubungi mereka di laman Instagram yan.boyan atau rushdi.realtor. Yeah. Okay, kita tidak membuang masa lagi sebab Ustaz dah excited tadi. Saya terpaksa kekang lah Ustaz. Kakang lain. Kakang ini kangkung. Bukan. Saya terpaksa stop Ustaz untuk 3 kali dan tunggu Ustaz di sini. Maaf lah, saya get into the zone kan. Betul Ustaz. Okay Ustaz, introduce ke saya introduce Ustaz? Boleh, awak lah introduce. Saya introduce lagi. Selamat datang Ardel dan Adwa. Yeah, betul. Adwa, Masya Allah. Thank you so much kerana sudi bersama kita pada hari ini to share certain experiences yang insya-Allah akan menjadi iktibar dan pembakar semangat untuk semua orang lah insya-Allah. InsyaAllah dan diharapkan mudah-mudahan awareness ini dikongsikan dapat menyemarakkan dan juga menyemai suatu niat yang baru, harapan yang baik dan juga doa-doa yang mengiring seterusnya dalam keadaan yang diberikan keafiatan dunia akhirat insya-Allah. InsyaAllah, amin. Okey, kita mulakan dengan soalan pertama Ustaz. Boleh. Okey. Mulanya dengan Adel dulu lah. Okay, mulanya pasal kita semua tahu pasal Adel pergi sumur and everything kan. Tapi setahu kita benda ni bukan mula saja, baru saja, bukan ni je. Orang nampak di media sosial je yang Adel dan suami buat benda ni humanitarian ni now. But bila dia start actually? Sebenarnya kita dah mula untuk sukarelawan. Kita dah bermula daripada tahun 2017. 2017 yang mana first saya punya misi adalah misi bantuan yang berada di Indonesia. Dan awal-awal misi saya tu saya banyak buat rescue, yang mana rescue untuk bantuan gempa bumi, banjir dan sebagainya. Masuk pada tahun 2019 2020 bermulalah saya jejak kaki ke negara Syria dan Lebanon. Jadi awal-awal kirakan ini adalah satu misi kemanusiaan secara menyeluruh lah. Dia tak ada tertumpu kepada satu negeri sahaja. Tak, memang untuk sukarelawan yang kita buat, kita memang pergi kepada setiap negara. Wak Imah kata pada negara Malaysia sendiri, dalam Malaysia, di mana kita fokus kepada rescue untuk mangsa-mangsa banjir, yang kita bekerjasama juga dengan pihak-pihak bomba, PDRM, untuk sama-sama membantu mengeluarkan mangsa-mangsa banjir seperti warga emas yang mungkin ada yang menggunakan mesin tapi dalam keadaan banjir, dan kita keluarkan menggunakan kita punya bot. Dan kita ada juga NGO kecil iaitu Aranake. Kita ada bot lah untuk special untuk rescue mangsa-mangsa banjir. Ada juga yang macam yang tersekat dekat dalam, jadi dia tak ada boleh nak keluar, nak dapatkan makanan, kita hantar makanan rumah ke rumah lah. Kita tak ada macam letak satu tempat diorang datang ambil, tak ada. Kebanyakannya yang rescue mission yang kita orang buat adalah kita pergi hantar rumah ke rumah yang di kawasan pendalaman. Betul. Yang mana diorang tak boleh nak keluar langsung, dan PPS pun penuh. Jadi kita hantar rumah ke rumah di kawasan pendalaman walaupun orang asli. Itu dana pakai duit sendiri lah? Duit sendiri yang kita orang bekerja, kita orang ada buat beberapa few business, dan dari situ juga permulaannya NGO ini. Dan kemudian rakan-rakan industri yang cakap, Adel bukalah account untuk kita chip in sama-sama, nak cek pahala sama-sama. Bermula itulah. Kalau kita perhatikan Aranake ni, memang saya akan buka tabung hanya ketika misi sahaja. Kalau tak, memang tak ada buka tabung. Sebab ia 100% untuk misi itu. Okay, saya nak tanya, this is a question I think banyak orang nak tahulah. Kenapa Adel nak melibatkan diri dalam sumuk ni, knowing that benda ni memang hantar nyawa lah
simple as that lah. That is one question for you. Nanti untuk husband pun ada question juga lah. But for you lah, why do you want to send yourself over? Sedangkan pasal dia punya soalan tu datang gitu, we know yang kita ada lain avenue kan. You boleh channel it differently, but why choose this path lah? Kalau kita tengok banyak negara dan Malaysia sendiri sukarelawan, terutama sukarelawan orang awam, yang mana dah mula kita hantar. Sebelum ni kita ada hantar daripada Op Ihsan, daripada udara, daripada jalan udara, darat. Dan apa yang kita tengok, kebanyakan untuk sampai bantuan-bantuan itu mengambil masa mungkin 6 bulan ataupun setahun. Mungkin ada juga beberapa makanan yang diberi oleh rakyat-rakyat Malaysia juga yang Cik In sesama untuk hantar bantuan makanan dekat gudang. And then kita bawakan hantar ke sana, ada yang dah expired. Jadi kita tengok pergerakan itu agak lambat. Dan makin lama isu apa yang terjadi di Palestin ni adalah isu yang sementara, maksudnya bermusim. Kita tak nak benda tu. Jadi apa yang kita buat, sedangkan Palestin berdarah, Palestin memerlukan suara-suara kita di seluruh negara as a human. So kita pun melakukan gerakan melalui laut. Yang mana kita gabungkan dengan 44 negara. Masya Allah. Saya difahamkan kalau faktor waktu tu, kalau in terms of udara dengan laut lebih banyak volume boleh bagi dan dia lebih cepat. Adakah dia begitu juga? Kalau sebenarnya sebelum ni ada juga beberapa yang kita buat airdrop kan. Tapi apa yang kita tahu daripada rakan NGO yang lain yang ada, macam Tuan Nadi ada connection dekat dalam, sebab dia pun isteri daripada sana kan. Dan ada beberapa kita dapat daripada airdrop tu sebenarnya bahaya juga. Yang mana bila dia turun, kita akan nampak tau daripada langit, daripada atas kan. So dia akan jadi salah satu target oleh tentera. Right. Yes. Pasti dia nampak benda tu. Yes. And then dia akan nampak bila orang lain berkumpul, anak-anak kecil berkumpul untuk dapatkan bantuan, benda itulah akan terjadi genocide. Yang mana itulah point dia. Dan sebenarnya daripada barang-barang bantuan yang diorang hantar tu, dia dibaluti oleh kayu-kayu besi untuk protect the food kan, bantuan. The impact. So bila terjatuh atas rumah, atas budak-budak kecil, ada yang meninggal disebabkan benda itu. Jadi kita nak lesskan benda itu. Tak salah, itu adalah salah satu percubaan, darat pun percubaan, dan daripada laut. So kalau kita tengok yang mana yang lambat sedikit, kita tengok yang mana the fast way. Kita cuba, at least kita cuba daripada kita tidak bergerak langsung. For you pula, as a husband, bila isteri kata I want to go, apa perasaan you ni? Sebab macam kita orang ni sebelum kahwin lagi dah memang buat misi ni. Jadi memang benda biasa benda dah ni. Dah tahulah. Cuma yang Palestin ni kali pertama dia nak pergi, memanglah kita ada rasa macam cuak sikit. Tapi kita letak semua pada Allah. Maksudnya kalau nak meninggal kan, bukan dekat Malaysia je boleh meninggal. Maksudnya bukan pergi sana je nak meninggal. Kalau dia pergi sana meninggal, itu dah satu syahid dia tak rasa sakit mati. Itulah saya kuatkan diri saya macam itulah. Jadi itu adalah dia memang daripada dulu dia buat. Takkan sekarang saya nak halang kan. Lepas tu itu adalah dia punya macam mana, dia macam dia punya memang niat hati dia memang nak pergi. Dah lama dah memang dia cakap pasal Gaza ni. Tiba-tiba dah dia rezekikan oleh Allah. Jadi pergilah. Sebab saya pun apply sama, cuma saya tak lepas. Sebab dia ada a few benda yang perlu, macam apa benda yang misi kita dah buat sebelum ni. Dan satu NGO dia hanya boleh hantar satu. Macam yang kita orang tahulah. So saya dengan dia ni, kalau dia pergi, biasanya saya akan jaga anak tinggal kat rumah. Kalau saya pergi, dia pula jaga anak. Macam tu. Kita tukar-tukar macam tu. So macam itulah. Kalau nak kata kuat tu, kita memang letak pada Allah lah. Kuat tu. Betul. Kalau kita taruh position, memang saya pun tak tahu lah apa. Initially I wanted to ask tau, asal macam just satu je. Tapi tadi dah jawab sekali. Apa dia? Macam kan dia cakap kalau ada satu NGO boleh hantar satu aja. Means you represent. Macam kita orang, Ariana Care ni NGO yang kecil dekat Malaysia. Jadi dia presidennya, saya naik presiden kalau seorang pergi, kalau dua-dua pergi, kalau apa tak ada orang nak handle dekat sini. Faham. So memang kena berbagilah yang tu.
Okay guys, kita berehat seketika dari episod yang kita sedang semangat berceritakan ni untuk bersama Yan, Boyan dan Rusdi. Okay, apa khabar Ustaz? Ustaz ada cerita soalan tadi nak tanya kepada mereka. Apa tu? Soalan spooky. Apa dia? Apa dia soalan spooky Ustaz? Okay, tak ada. Pasal tu kan kalau jual beli rumah, selalunya kita nampak orang jual beli rumah macam it's like a normal transaction lah. Tapi ada tak macam pengalaman-pengalaman yang agak menggerunkan, mengerikan waktu nak jual beli rumah? Itulah sendirilah kan. Macam kita kalau nak takut-takut kadang nak rasa thrill-thrill kita pergi haunted house. Tapi ni like really a haunted house in your experience lah. Yeah. Ada? Nak jual rumah orang tu? Jual ke beli Tadi kita cakap Jual Jual. Ada? Ada. Apa dia? Ceritakan sikit. So I got one experience lah. Actually it's a divorce case. Faham. Okay. Yeah. So the ex-wife don't stay there anymore. Yeah. Then what happened is try to sell the house quite few months lah. Then after that the husband said that actually my ex-wife ada hantar barang lah. Oh. Dia declare ke? Because I think the person pun dia boleh nampak. Then he said that dia pun perlu rukiah lah. Perlu. Then he mentioned that actually dekat tepi balcony tu ada benda tu suka duduk situ. So we brought buyers masuk, but every time the buyer masuk, after that dia kata macam now we don't want to offer. Selalu macam rasa berat lah. Off vibes lah. Dia tak ada vibe dia. So apparently the husband declare lah yang actually. So kalau macam gitu, as a buyer lah, atau macam as a buyer, what are the telltale signs that kita should look at? Atau kita macam, okay, rumah ni is something that kita shouldn't meddle with from your experience? Kalau from the buyer point of view, it's usually their own vibes lah. Tapi kalau macam buyer tu dia bawa macam anak kecil, yang macam mungkin 1 year old, few months old kan. Nanti kadang-kadang dia tiba-tiba nangis. Yang kalau 30 plus year old boleh nangis. Saya atau yang 50 plus. Sedar tak apa. Okay, silakan terus. So maybe kalau macam buyer tu ada baby, mungkin ada the energy not good, then kan suddenly dia boleh cry, dia boleh nangis. Pernah macam bayi tu macam you bawa terus dia tunjuk at one point macam gitu je ke? Tak pernah. Yeah. But I ever experienced another one. Tengah jual rumah, tiba-tiba masuk dalam master bedroom je, buyer tu punya anak tiba-tiba nangis. Then look at me macam, alamak, takkan benda tu kat aku Yeah, but yeah, it happens lah. Right. So benda ni adalah benda normal lah actually. Macam dia from house to house mesti ada experience seperti ni. And that's why they say when you datang rumah orang tu beli, you shouldn't terus close. You should look around a few houses, then you reevaluate, because isteri sekarang rasa lain, suami rasa lain. Betul. All this energy nak kena match lah. Yeah. Okay. Kalau korang nak tanya atau pinjam anak untuk test whether ada hantu ke tak, korang boleh contact Yan and D Property di 97865521. Ustaz? Atau hubungi mereka di laman IG mereka yan.boyan dan rusdi.realtor. Yeah, kita sambung dengan episod seterusnya. Okay, maybe Adel boleh ceritakan kita how everything started lah, your journey daripada mula tu. Apa persiapan, and then you had to go through atas kapal, mandi tak mandi macam gitu. Itu soalan penting juga lah tu. Okay, dia sebab awalnya pelayaran ini kita terlibat 18 hari saja, pergi dan pulang. Tapi perancangan Allah tu berkata lain. Jadi kita pergi tu daripada awal tu memang dia dah ada beberapa few problem, sabotage, daripada sebab saya tim A yang bergerak daripada Barcelona. Barcelona ni kalau daripada Barcelona kira pelayaran dia ambil masa lebih 40 hari sampai ke tempat yang last kita kena intercept. Jadinya kita ada beberapa point daripada Barcelona, daripada Tunisia, daripada Greece, daripada Itali. So daripada Barcelona ni memang kita dah training 2 hari, daripada pagi sampai ke malam kita training. Memang kita dah di training untuk no violence.
Faham. So maksudnya tak ada apa-apa yang sebab kita adalah orang awam yang hantar bantuan ubatan, bantuan susu, makanan dan air bersih untuk saudara kita kat sana. Jadi daripada awal tu kalau nak katakan kepayahan sedikit kita dapat rasa kepayahan dan kesusahan saudara kita kat sana. Bila mana kita tak dapat mandi, kita tahu sebagai seorang perempuan yang berhijab Muslim, kita nak jaga diri kita ni agak struggle. Betul. Sebab perempuan ni sebulan sekali dia ada red colour dia kan. Red colour. Macam tu lah, sama sopan sikit lah. Safe word lah. Safe word. Keperluan biologis lah. Ya, itu keperluan dia. biologi. Okay, so dari situ kita belajar lah. Kita belajar yang macam manalah saudara kita kat sana. Betul. Macam mana tak ada air langsung. So mungkin diorang pun menggunakan air laut yang sama, air yang sangat masin macam ni. So kita orang belajar menggunakan air masin. Saya memang tak mandilah. Sebab saya punya boat kecil memang tak ada tandas untuk mandi. Memang satu tandas tu muat untuk seorang untuk membuang pi or poo yang kita ambil air menggunakan air laut. So kat situ saya belajar dan saya belajar Allah bagi rasa yang rasalah, diorang rasa mungkin kita dapat makan sehari sekali atau 2 kali. Itu ada biskut kering, ada roti pita, tapi macam mana diorang kat sana? Mungkin 1 hari sekali ataupun mungkin tak makan seminggu sekali ataupun mungkin tak makan langsung. Jadi kat situ saya rasa macam ya Allah, kecilnya hujan ni. Setiap kali kalau rasa macam nak down, kita pandang balik saudara kita kat sana. Hujan diorang besar. So benda ni yang mendatangkan lagi kita punya rasa semangat untuk membantu mereka dan semangat untuk teruskan pelayaran itu. Walaupun pada awalnya tu saya demam, ada yang cakap saya ni antara peserta yang paling lembik lah. Asyik sakit je, saya kena cucuk dekat atas kapal. Saya kena cucuk masuk air. Ya. IV? Ya. Allah. Dan masa tu memang saya memang doktor sahkan saya memang kena dihantar pulang dekat Greece. Sebab keadaan saya tidak mengizinkan untuk teruskan. Tapi saya buktikan pada doktor selepas saya diambil oleh satu kapal bulan sabit merah daripada Turki, kapal yang sangat-sangat besar. Daripada kapal kecil dan kapal besar saya rasa macam selalunya kita rasa happy besarnya, ada toilet, ada tempat mandi kan. So, saya terus rasa macam mungkin ini cara Allah untuk rehatkan aku. Sebab Allah pun tahu tak mandi lagi ke, tak dapat makan yang cukup, okey rehat. Tapi saya tetap cakap dengan doktor tu, doktor, saya masih okey, saya masih kuat. Dia kata kalau macam tu awak buktikan kat saya. So saya buktikan selama 2 hari saya berada dalam kapal tu untuk ambil saya punya rawatan. Alhamdulillah atas berkat doa-doa orang yang selalu doa yang baik-baik untuk kita, demam saya daripada high fever tu kebah dan saya boleh ada sedia makan, boleh minum. Dan lepas doktor cakap okey, kau dah proof kat aku. So aku pun tak nak buang masa kau dah sikit lagi nak sampai ke Gaza. Sebab ini dah dekat Greece. Perjalanan daripada Greece ke Gaza dah tak jauh. Sedangkan kau daripada Barcelona. So kau teruskan balik ke kapal kau. Dan saya dihantar balik ke Mykonos. Masya Allah. So daripada awal perjalanan tu dia memang dah ada ujian. Tapi Allah Maha Hebat. Sebab Allah Maha Hebat tu, Allah tarik saya punya demam. Dan Allah beri saya rasa cukup dan bagi saya rasa secebis makanan yang banyak dalam kapal besar. Dan manis manis ya Allah punya pemberian tu. Lepas tu saya balik ke kapal saya, dan saya terus mulakan pelayaran saya balik lah, walaupun dengan air yang memang sangat-sangat limited. Makanan Mykonos memang sangat-sangat limited sebab dia punya space tak banyak, memang sangat kecil. Jadinya Syukur. Ujian tu kecil tapi saudara kita kat sana lebih berat ujian dia. Saya dapatlah sedikit rasa sedih tu. Sedih, susah. This is a feeling yang because yalah saya bila waktu kita belajar dan terus belajar kan, ada satu kalam Nabi SAW yang kata jangan melihat kepada orang yang ada di atas, tapi lihatlah orang yang berada lebih bawah daripada kamu agar timbul rasa apresiasi kepada kesyukuran tu sendiri. So you syukur atas syukur you tu. Jadi bila you experience tadi, macam kita ada level 3 keyakinan. Yang satu adalah macam sekarang ni, kita ni bab ilmu lah. Kita dengar. Nanti pula bab ainul yakin bila you yang lihat orang lain. Tapi bila dia sendiri yang go through tu dah hakul yakin, bila dia rasa tu,
tu yang datang semangat lah saya rasa. Betul, Allah bagi benda tu, rasa tu. Dan saya rasa benda tu tak semua orang dapat rasa. Sebab mungkin sebelum ni saya ni manusia biasa kan, mungkin kurang Allah cakap, Allah lagi kena hamba dia. Kau ni kurang rasa bersyukur. Jadi aku nak bagi kau rasa sebenar-benarnya rasa syukur tu. So saya rasa subhanallah. Itu yang baiknya Allah ni. Dia dengar doa. Bila teringat tentang kesengsaraan Palestin di sana waktu you sendiri tengah sengsara, does it come naturally ataupun after like you have to tell yourself, ataupun bila you tengah susah, tengah sakit tu, tiba-tiba dia macam snap out, datang itu macam picture of them, ataupun datang rasa mereka ke macam mana? Sebenarnya pada awal pelayaran tu, sebelum tu lagi memang kita dah awareness pasal apa yang terjadi dekat Palestin, apa yang terjadi kat saudara-saudara kita. Jadi memang daripada awal niat saya tu adalah saya bawa semangat ibu saya. Ibu saya seorang warga emas yang mempunyai penyakit kronik. Dan saya ada 2 orang anak, dan semangat-semangat ni saya bawa sebab anak saya ada cakap, Umi pergi sana, sampaikan susu pada kawan-kawan Cua ya. Allah. Sebenda tu saya rasa kalau sedikit je ujian dengan ombak 4 meter, untuk bot yang kecil ombak 4 meter tu, benda tu memang sangat struggle. Sebab kita orang tak boleh nak makan, kita tak boleh nak masak, tak boleh nak buat air pun, kita tak boleh nak turun langsung kat bawah. Sebab keadaan tu memang sangat bergoyang, yang sangat teruk. Dengan ada yang muntah lagi, dengan keadaan tempat yang sangat sempit. Tapi sebabkan saya pun bawa doa-doa daripada orang ramai, bukan daripada rakyat Malaysia je. Saya ada juga daripada VO Singapura, saya ada Brunei, Indonesia, yang mana yang memberi harapan semoga pelayaran ini sampai, semoga kapal ini jadi halimunan. Mungkin kapal ni akan sampai dan memberi sedikit harapan untuk misi ni berjaya, break the siege. Mungkin kalau kita berjaya break the siege tu, akan banyak lagi bantuan-bantuan yang Allah kirimkan untuk saudara kita kat sana. Dan dari awal tu saya rasa benda tu dah memang daripada hati. Tapi bila kita diuji lagi, benda tu bertambah hebat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku kena kuat bukan untuk diri sendiri, tapi untuk mereka. Kalau kita keep on rasa macam kita ni weak, lemah, kita tak mampu buat apa-apa. Sebab tu saya bangkit juga. Saya buat live hari-hari dekat TikTok. Saya cuba, walaupun sebenarnya saya adalah orang yang hanya buat live ketika saya berniaga saja. Kalau personal sebenarnya memang saya tak suka bercerita ataupun berborak sangat, sebab saya ada sedikit introvert. So saya tak tahu nak borak apa dengan orang. Dan masa tu saya rasa aku kena buang semua rasa tu demi menyuarakan tentang isu yang terjadi di Palestin. Itulah salah satunya. For you, Adwa, when bila Ardel dah sampai di Greece, it is a sign macam, you can tap out now lah. What were you going through? Macam pasal tu dah kasih chance saya kira kan macam the first one she went, tapi dah sakit ni macam mana ni? Boleh patah balik? Saya tahu isteri saya dia bukan orang yang berputus asa. Oh, masya-Allah. Dan macam mana pun dia akan habiskan dia punya journey. Dia selagi benda tu tak habis, kerja apa-apa kerja tak selesai, dia tak akan balik. Wow. Jadi selagi dia boleh go, dia akan go. So dia tanya saya masa keadaan dia sakit tu pun dia tanya, awak nak bagi saya, awak rasa saya perlu balik ke tak? No, you go, habiskan mission you. You habiskan mission you. Saya tahu sebab kau balik nanti kau akan menyesal kau tak habis mission tu. So you habiskan sampai you paling boleh last you boleh. So dia minta ibu dia minta saya punya ni. Saya memang redha kan daripada awal. So go, habiskan journey tu. Kalau sampai bagi susu dekat anak-anak tu, sampaikan niat awak tu apa semua. Sebab kita sebelum ni saya tak pernah sampai lagi Palestin. Tapi dekat Syria kita boleh nampak budak-budak yang memang nakkan makanan yang macam kutip beras makan, kutip makan, kutip. Yang habis makan dia orang datang cebis-cebisan ayam ke apa dia orang ambil makan. Itu kita dah nampak depan mata. Yang Allah dah bagi rasa tu dekat saya. So saya tahu apa yang dia rasa. That's why saya kata you go sampai habiskan journey tu. Walaupun end up dia still intercept tak sampai juga, tapi saya banggalah sebab dia sampai dekat kapal Meccano ni yang paling depan sekali. Allah lindung macam mana saya tak tahulah, dia punya Allah punya kuasa. Dalam 44 kapal tu kapal dia paling depan. So saya kat situ, ya Allah, walaupun dia hilang 15 hours. Dia hilang 15 hours yang lepas dia buang telefon tu. So kita, ya Allah, kita kat sini, ya Allah bang, macam mana perasaan apa semua kan. Cuma bila
bila kita minta pada Allah, dalam setiap sujud kita minta, ya Allah selamatlah isteri, Allah jawab. Kita dapat dia punya video yang okay, dah ditangkap semua. Kita bukan tangkap tu lega, tapi kita lega tahu dia hidup lagi. Ada respons lah. Ada at least a reply somewhere. After 15 hours Allah jawab. Kita nampak video dia. Kita tertanya-tanya, mana dia ni. Kita doa, solat, minta. Memang doa tu adalah satu senjata yang memang saya yakin lah dengan benda tu.